Assalamualaikum. Yang mana berminat nak beli SUV mewah, harga murah, boleh ambil yang ini bang. Yang ini Porsche Cayenne S tahun 2010, register tahun 2020. So kereta ni masuk Malaysia pada tahun 2020, masih tahun baru lagi. So abang tengok condition kereta ni pun masih cantik, masih elok, tip top condition. So kereta second hand tapi condition macam baru. So abang boleh tengok lampu kereta ni semua yang model facelift, masih cantik. Sport rim kereta ni saiz 22 inci bang. Ini rim dengan tayar pun dah 15,000. Kalau asal rim dia kecil saja tapi tak cun, yang ini memang mantap lagi. So abang tengok yang ini doorstep semua masih elok lagi. So bahagian belakang, dia nampak kemas. Ini facelift bang, model baru sikit. So bumper belakang pun bumper GTS, spoiler GTS. So dia nampak kemas, nampak cantik, nampak handsome. Ini barang harga kita nak jual harga murah saja. Kalau abang nak beli Proton X70 ke X50 pun harga dah 100 lebih. Yang ini second hand tapi condition macam baru. Harga yang saya nak jual 79,900. Siap tukar nama, siap Puspakom, siap warranty 1 tahun lagi. Okey, dalaman interior abang boleh tengok ya. Okey, interior kereta ni dalaman sebiji macam kereta baru. Dia punya seat abang tengok tak ada crack-crack semua, seat masih cantik. Yang ini leather seat, interior warna hitam. Abang tengok dashboard kereta ni, dashboard semua cantik, tak ada pecah, tak ada calar bang. Door trim semua elok lagi. Abang tengok dekat tengah-tengah ni kemas bang. Yang ini screen bang, selalunya dia dah macam blur. Yang ini tak, yang ni cantik macam baru. Semua tip top. Okey abang tengok abang nampak ni terang kat sini screen semua terang, tak ada rosak. So kereta ni dia jimat. Porsche Cayenne abang nak beli ni abang kena tahu spek dia semua. Sebab yang ini dia tak pakai airmatic nombor 1 dan nombor 2 yang ini bukan diesel. Dan nombor 3 yang ini bukan CC dia 4.5, bukan 4.8. Yang ini 3.0 saja. Rotex dia harga murah. So barang ni boleh beli, boleh pakai. So abang kena ingat, yang ini bukan jenama biasa-biasa bang. Jenama Porsche Cayenne S yang spek paling mahal. Siapa nak datang beli sekarang.